So apa atas meja tu? Saya tak tahu dah. Saya rasa sama saya. Allah. Nama saya. Sorry. Terbalik kan? Sebab Terbalik kan? Okay, nama awak apa nama saya Akil Hakimi. Oh, jangan takut sangat. Saya bukan awak awak. Malu. Oh, okey. Kita panggil ni sebenarnya nak interview sikit untuk Aidil Fitri yang akan datang. Okey. So akan ada beberapa soalan. Akil, baju raya warna apa? Baju raya saja sekejap saya fikir. Warna pink. Warna pink. Saya suka warna pink. Saya pun suka juga. Oh, gila. Okey, Okey. Akil. Ya. Pernah tak masa Akil beraya Ha? ada orang tiba-tiba buat baik bukan tanpa sengaja, maksudnya out of nowhere tiba-tiba dia buat baik. Maksudnya macam tiba-tiba sedekah ke. Pernah. Cerita sikit. Kena cerita lah. Ya, cerita lah. Abang saudara saya. Okey. Dia buat baik dengan saya kan. Hmm. Dulu kan masa saya kecil-kecil, dia suka bully saya kan. Dia suka tak seluar saya lah sampai saya menangis. Tapi bila saya dah naik meningkat dewasa ni kan, saya perasan dia buat saya macam kawan lah. Mungkin sebab masa dulu dia tak ada kawan kan. Tapi sebab dia remaja, so dia punya gurau dia macam pelik sikit kan. So saya rasa time raya tu, time raya kan? Yang awak tanya kan? Saya tanya raya lah. Time raya tu dia buat baik tu sebab saya rasa dia nak minta duit raya daripada mak saya. Itu je lah saya rasa. Faham. Itu bagus lah tu kan? Yelah. Betul. Okey. So Akil, Ya. kalau Akil boleh tukar Ya. cara masyarakat kita sambut Aidil Fitri, Okey. apakah yang kita kena ubah sebagai masyarakat? Sebagai masyarakat, benda yang kita kena ubah adalah meminta-minta. Biasa-biasanya orang kalau datang raya kan, budak-budak mesti akan apa? Nak duit raya betul tak? Betul. Kita sebagai apa, orang kata generasi akan datang kan, kalau kita jadi parents, so kita jangan cakap kat anak kita kena minta kan. Kena bagi tahu nanti datang beraya jangan minta ada ke tak duit raya. Kalau dapat lah. Kalau tak dapat tak payah minta kan. So saya rasa itu yang kena ubah lah. Faham. Okey Akil, ada kata-kata terakhir ke untuk penonton-penonton kita nanti? Kata-kata terakhir hari ini, saya rasa solat kena cukup lah. Itu je lah. Selamat Hari Raya. Mantap. Ngaum. Okey, boleh bagi nama sikit tak? Nama saya Farisha, boleh panggil Fari. Okey, baik Fari. Tahu tak kenapa kita panggil ni? Nak interview raya. Alamak, dah tahu lah. Okey. Alamak, dah tahu lah. Okey. Tak apa. Okey. Fari puasa penuh tak tahun ni? Rahsia lah. Okey, rahsia. Contoh lah. Kita puasa penuh lah. Kita puasa penuh contoh Apa satu pengajaran yang Ramadan dah mengajar Fari? Satu pengajaran lah kan. Dan lagi, saya rasa sebab sekarang saya first year dekat KAED. And first time merasai macam betapa susahnya jadi sudut architecture waktu bulan Ramadan. Sebab dia punya struggle tu real tu. Dia macam dah tak tidur sampai pagi. Lepas tu sahur, tidur sejam, kelas, balik mandi, studio balik. Lepas tu sampai pagi stay up. Lepas tu ulang lagi. So dia macam susah. Tapi at the same time sebab sama-sama dengan kawan-kawan kan, so macam fun. But at the same time susah juga, struggle juga. But struggle bersama-sama. Baik. So okay lah. Okey. Baik sekali. Okey. Apa kita tanya next soalan lah. Pasal kampung Fari lah. Okey, kampung Fari kat mana and macam mana vibe dia masa raya? Kampung dekat Kelantan. Kelantan. So kat Kelantan dia macam very... Kelantan kan ramai orang bila lagi waktu raya. So macam memang jam tu, lagi sebab kampung saya memang dekat Wakaf Baru. Memang betul-betul tempat yang jam gila. So nak pergi mana pun jam. Tapi yang biasanya bila rumah nenek sendiri yang buat macam rumah terbuka. So macam semua orang datang, waktu tu lah vibe tu paling best lah. Okey, baik. Alright. Okey. Untuk soalan terakhir sekali ini kita nak minta pandangan Fari kan. Macam mana kita boleh buat hari raya yang kita sambut ni kan lebih bermakna, bukan untuk kita tapi untuk orang yang memerlukan lah. Bermakna untuk orang yang memerlukan. Saya rasa kalau kita ada macam extra pendapatan ke apa, bolehlah kita maybe belanja diorang, bukan belanja macam maybe bagi diorang macam baju raya ke,
supaya diorang dapat merasai juga dapat pakai baju baru waktu hari raya macam orang biasa yang selalu macam kita lah selalu beli baju raya beratus-ratus kan. So kalau kita ada duit lebih, belilah untuk orang lain yang tak mampu macam tu. Okey, betul, baik. Okey, ada kata-kata terakhir tak? Kata-kata terakhir untuk para penonton kita. Kata-kata terakhir saya rasa angang. Okay guys, selamat hari raya. Bye. So, silakan. Tangan yang buku masuk. Masuk. Hai, ya. Masuk dulu. Hai. Okey, apa kaitan korang ni? Kipas. Lepas tu apa? Apa ni? Balut. Malu. Okey, baik. Apa nama korang? Nama aku Hani. Nama aku Putri. Baik. Okey, Hani dan Putri. Tahu tak kenapa kita kena panggil? Awak kena panggil. Tak tahu. Tak tahu. Okey, kau buat tahu Okey, so ni interview untuk raya. Kita nak tanya beberapa soalan sikit. Untuk anda berdua. Alright. Okey. Ni soalan. Okey lah, soalan sama ada dua senang sikit. Okey. Ha. Soalan apa tu? Okey, macam mana keluarga Putri dan keluarga Hani meluangkan masa di hari pertama Aidilfitri? Okay, biasanya aku pagi gosok baju sebelum malam tu. Setuju. Lepas tu bangun pagi, pergi solat raya lah kat masjid. Lepas tu lepas balik masjid tu baru balik rumah berkumpul, bermaaf-maafan. Anjay. Lepas tu makan-makan. Maafkan. Lepas tu jalan-jalan di rumah family lain semua tu. Okey, Putri pula. Sekejap, kau balik kampung lah? Aku balik kampung. Oh, okay. Kalau family aku biasa raya dekat rumah sendiri dulu, first day. Macam sama lah, apa. Macam solat raya. Balik gandu lah. Tak lagi, tu second day. Second day. Lepas tu, apa nama dia? Oh, bermaaf-maafan, ambil gambar, makan, lepas tu tidur. Okey. Lepas tu petang tak pergi mana lah. Baik. Okey, macam mana korang menghiasi rumah korang pada hari raya? Biasa je. Pasal dia tak hias sama aku. Sama Oh, korang tak hias rumah eh? Kemas je. Biasanya tukar langsir tu berapa tahun sekali. Okey, baik. Okey, sebab korang tak ada apa-apa, so kita kena tambah soalan lagi. Okay. Okey. Macam mana korang balance berjumpa dengan saudara mara dan spend time dengan family semasa hari raya? Mana betul kau tu? Tak faham soalan ni. Sikit lah. Masuk. Okey, duduk dengan penuh tertib. Roh yang damai, saya suka. Okey, awak pegang apa tu? Siapa jawab? Rambut aku elok tak? Okay, Awak pegang apa tu? Saya pegang soft clay bang. Soft clay. Okey, boleh tak tanya je kot? Okey, nama diberi? Nama, diorang panggil saya Mim. Mim. Okey, Mim. Okey, Mim. Tahu tak kenapa kita panggil ni? Okey, tak tahu. Okey, kita nak interview sikit untuk hari raya nanti. So, kita akan ada beberapa soalan Okay. yang agak mudah je sebenarnya. Okey, Mim. Apa memori hari raya yang paling tak boleh dilupakan oleh Mim? Oi, memori. Aku aku ingat ada sekali tu. Masa tu aku kecil tau. Kecil lagi. Aku rasa aku dah jadi 3 kot masa tu. Lepas tu aku raya kat kampung. Aku suka raya kat kampung aku yang Kota Tinggi tu. Lepas tu ada sekali tu, kita orang, dia buka lagu raya kat radio kuat tau. Semua satu rumah dengar. Lepas tu kita orang yang cousin-cousin yang kecil-kecil kan, semua nyanyi sama-sama. Lepas tu kita orang macam rewang kat rumah. Dia macam nak settle-settle apa masak ketupat kan. Sebab habis bodoh macam tu lah. Tu lah, tak lupa yang tu lah. Okey, Mim. Kalau aku pun macam teringat nak experience benda yang sama. Okay. Okey. Ada tak orang kata apa? Sebuah lagu ataupun sebuah lagu lah yang kalau dengar macam oh, raya. Raya. Sebab aku dibesarkan dengan dijauhkan dari keluarga kan. Jadi aku rasa lagu Dendang Perantau lah. Dendang Perantau kan. Okey.
insert Dendam Perantau for beberapa second. Dendam Okay. perantau. Okey. Okay, sekarang kita nak tanya soalan last lah. Soalan last. Soalan last sebelum kata-kata terakhir. Okay, macam mana Mim memberi balik masa hari raya? Memberi balik. Memberi kepada orang. Oh. Aku memberi apa Benda tu dia tak perlu fizikal, tak perlu yang kita boleh sentuh. Apa-apa je yang pada Mim. Oh, okey aku faham. Aku rasa sebab ada sekali tu aku tak balik raya tau. So aku rasa macam benda yang aku nak sangat bagi dan aku akan cuba sedaya upaya aku untuk bagi. Aku rasa masa lah. Walaupun hati ni sendiri masa dia agak tak apa. Tapi boleh cuba masa, insyaAllah. Betul lah, masa. Aku akan cuba bagi masa lah. Faham? Bagus. Okay, so ada kata-kata terakhir untuk para penonton kita ni? Kata-kata terakhir Aku cakap, apa aku boleh cakap, belum terlambat untuk apa-apa. Kalau rasa korang macam lambat sangat, dah lama sangat tak balik raya, lepas tu dah terlambat, mak bapak korang tak boleh maafkan korang ke apa kan. Balik je. Kau balik dulu, fikir kemudian. Macam itu. Okay? Selamat Hari Raya lah geng. Terus je. Gerak. Awak nak macam ni? Masuk. Okay, boleh duduk. Assalamualaikum. Salam. Okay, apa nama awak Nama saya Muhammad Nakib Iman bin Mona Sarudin. Baik. Nak minum air? Sila. Nervous sikit. Oh, nervous sikit. Okay, awak tahu tak kenapa kita panggil ni? Tak tahu. Tak tahu Tak tahu. Okay, sebenarnya kita nak interview untuk raya. Ya. So ada beberapa Raya. soalan yang Nakib kena jawab. Okay. Boleh. So yang pertama sekali Nakib ialah macam mana Nakib bersedia untuk Aidilfitri? Mana saya bersedia untuk Aidilfitri. Saya first of all, kalau balik lepas balik ni, kemas-kemas rumah. Make sure rumah sendiri kemas dulu sebelum kita dapat beraya balik kampung, tinggal rumah kan. That's mainly lah. That's mainly. Baik. Okay. Apakah makanan dalam keluarga Nakib yang kalau raya mesti ada? Tak boleh lah kalau tak ada. Aduh, dia surprisingly sate lah. Sate. Sate. Johor muar banyak sate. Okay. Kenapa sate? Saya pun tak tahu kenapa. Tapi kalau asal raya je memang semua rumah ada sate. Semua sate Okay, baik. Okay, mungkin kita tak perlu tanya kenapa nak kena ada sate. Okay. Aduh. Okay Nakib. Ini soalan pasal pandangan Nakib lah, pasal hari raya sendiri pandangan. lah. Bagi Nakib lah, hari raya ni sebenarnya hari apa? Hari raya ni sebenarnya hari untuk kita bersyukur. Hari untuk kita sedar yang nikmat Allah bagi, kita dah diuji. Kita dengan kuasa Allah, kita boleh berpuasa, kita tak makan for the whole day, and yet kita boleh hidup macam biasa. Which is nak tunjuknya kekuasaan Allah ni, dengan kuasa Allah kita mampu. Semua benda kita mampu kan. So kita kena bersyukur lah dengan apa kita ada. So dengan waktu yang sama, kita bersyukur not just for ourselves, we also bersyukur with our families kan, our members of the family yang lama tak jumpa apa semua. So waktu ni lah kita nak raikan sama-sama, eratkan balik silaturahim yang dah jarak tu kan. Itulah. Okay Nakib, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir macam memang akhir-akhir betul lah. Akhir-akhir betul ni? Akhir betul. Kata-kata terakhir, selaku Presiden Akedia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Projek pun projek juga, make sure dapat seminggu balik rumah tu, enjoy lah. Itulah masa yang ada dengan family. There's nothing more important in this world than your family. So please, waktu bersama dengan family, spend your time well dengan family. Waktu mainlah betul-betul, main baik-baik. Tapi ingat kerja, waktu buat kerja, kita perlu habis baik, insyaAllah. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir batin lah.